Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Syima. Okey, hari ni hari apa? Sabtu. Esok? Jumaat. Okey, kita ada 2 hari, tak sampai 2 hari kot. Untuk bagi murid-murid yang akan keluar ke sekolah menengah. Jadi di minggu yang 2 akhir ni kita ada jalankan aktiviti, betul? Ada beberapa aktiviti yang telah kita laksanakan sepanjang 2 minggu ni. Untuk aktiviti selepas peperiksaan bagi murid perdana, bagi kita yang dah habis last syllabus dan buku dah dipulangkan. Okey. Jadi sepanjang 2 minggu ni kita buat macam-macam aktiviti, betul? Okey, jadi hari ni sampailah masanya yang ditunggu-tunggu oleh awak semua. Kita akan sampaikan hadiah bagi setiap aktiviti yang telah kita laksanakan. Jadi saya kat sini ambil kesempatan lah, untuk mengucapkan selamat meneruskan perjuangan awak di sekolah menengah bagi 7 pelajar yang akan ke sekolah menengah. Okey, teruskan perjuangan awak, teruskan awak punya kegemilangan, kecemerlangan di sekolah menengah. Faham? Jangan simpan bakat awak tu, teruskan. Dan berikan tepukan untuk diri awak sendiri atas kecemerlangan awak sepanjang tahun 2025. Okey, ramai yang dah mengharumkan nama kelas kan? Jadi saya ucapkan tahniah. Jadi teruskan kecemerlangan. Bagi yang masih ada tahun depan, saya harap awak teruskan usaha awak untuk meningkatkan lagi. Kita punya kelas ni lagi maju, lagi orang lebih terkenal lagi di seluruh negeri dan seluruh negeri sembilan, dan insya-Allah kalau ada rezeki ke negeri-negeri lain. Okey, boleh? Boleh, okey. Di sini saya ingin menyampaikan hadiah untuk acara-acara yang kita dapat di pertandingan dan hadiah akhir tahun. Hadiah akhir tahun semua orang dapat. Okey, untuk pertandingan mewarna bendera. Okey, saya jemput Cikgu Kamal untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Okey, tempat pertama ke tempat keempat dulu? 4. Tempat keempat, Akhil Syawal. Bagi tepukan. Okey, tempat ketiga Raihan. Oh, tak datang Raihan tak datang. Okey, tempat kedua Adif. Tak datang juga. Okey, dan tempat pertama Rahimah. Okey. Untuk acara pembaca berita, tempat kelima Farisha. Tempat keempat Rahimah. Tempat ketiga Khairil, tak datang. Tempat kedua Fitri Alisha. Okey, dan tempat pertama Fawaz. Okey, untuk pertandingan kita yang akhir, itu pertandingan kolas. Tempat keempat Fatih. Tempat ketiga Khalish. Tempat kedua Rahimah. Tempat pertama Fitri. Kalau kita tengok Fitri dengan Rahimah, Rahimah setiap acara dia ada menang. Fitri ada 2 acara dia menang. Mungkin yang pertama tu dia tak datang kot. Okey, seterusnya. Okey, untuk kategori terbaik semua sekali untuk 2025. Okey, kami guru-guru telah memilih 5 tapi 2 tak datang. Okey, 3 pelajar. Okey. Yang ketiga Fitri Alisha.
Yang kedua Aidil Ashraf. Dan tempat pertama Fadila. Okey, Fadila. Okey, untuk hadiah akhir tahun daripada yang perempuan ni bangun seorang-seorang sampai dia lelaki tu. Siap, semua orang dapat. Semua orang dapat. Okey, bangun. Terima kasih. Anda nak cakap apa? Terima kasih. Sama-sama. Bangun. Yang lain bangunlah. Cepat semua orang bangun. Terima kasih. Saya terima kasih cikgu. Sama-sama. Sini. Cakap apa Fadila? Sama-sama. Sini yang dah ambil tu kat sini. Cakap apa? Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. 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 Duit tadi betul tak? Duit tadi betul. Duduk sebalik tempat awak. Mana tempat awak tadi, duduk balik. Okey, Habib. Hari. Lalu Awas. Sama-sama. Nadi. terima kasih. Sama. Terima kasih. Zil. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Kamara kerana kesudian menyampaikan hadiah dan cendera mata buat semua pelajar. Okey, cakap apa masing-masing sama-sama? Tepuk. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Share. Nanring. Arigato. Hai. Okey, tepuk sekali lagi untuk diri awak. Okey, itu saja. Terima kasih.